Abang ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dia kata baik nikah dalam tiang elektrik sebab tu tenaga batin ni bang, dia berkaitan dengan darah. Buah canung ni tuan, rahsia buah canung ni untuk nikmat rumah tangga. Yang dimasak apatah lagi rancang besi, rancang temaga, tongkat ali, kak mentua binasa, dimasak dijadikan satu termasuk madu lebah. Orang tua dulu makan madu lebah satu cancah untuk senikmat tenaga batin. Apatah lagi dicampur sekali dengan buah canung dekat kat kayu, tuan balik pergi makan dia. Malam nak tidur. Biasa tuan kata guru saya lah, mukuk ada, melawan tak ada, nak jolok galah tak sampai, nak panjat batang licin. Biar pi tak berapa bini seronok dengan orang. Tuan balik pergi makan buah canung ni. Buah canung ni tuan makan tapi bukan makan la jadi. Bukan ubat orang kata steroid, bukan dadah. Ini ubat orang tua, ubat kampung yang diproses cara adat istiadat orang Melayu yang diterima betul daripada orang tua lama dulu. Tuan makan buah canung ni bang. Pasal apa buah canung ni bang? Tujuan dia nak bagi lancar balik darah kita, nak bagi angin kita elok. Sebab tu tenaga batin ni bang, dia berkaitan dengan darah. Sebab tu orang makan Viagra, dia bagi jantung kita berdegup dengan berdegup lebih kuat. Apabila jantung kita berdegup lebih kuat, darah kita lancar, darah kita elok. Sebab tu orang yang tak tahan bang makan Viagra, makan ubat-ubat pil bang, dia akan rosak jantung kita, dia akan boleh menyebabkan orang kata dapat serangan jantung. Tapi tujuan buah canung ni dia proses daripada akar kayu, dia akan jadi kali sikit tuan makan, lama-lama apabila dah stabil tuan-tuan seman, bila tuan nak guna saja dia akan hidup, bila tuan nak guna saja hidup. Sebab tu tuan-tuan seman buah canung ni tuan, saya yakin lah. Sebab apa 6 beli 4 kata bagus, kata depa dunia ni kalau tak ada yang tu tak ada apa lah bang. Baik kerat tahu kat enjin terus kalau tak ada apa.